Saya ingat TWS ni kat bahagian tengah ni untuk tekan kan. Oh, tekan lah, tekan. Kenapa tak buka? Rupanya dia just lampu je dekat sini. Tengok kat bahagian dalam ni kena buka manual sebenarnya. Menariknya, TWS ni dia ada 13mm driver. Jadi bila anda dengar kat sini, dia memang bunyi bass dia memang berdentum lah kat sini kan. Tapi dia punya vokal dia kurang sikit. Saya memang minat bass kat sini dan bajet anda tak tinggi sangat, saya boleh katakan earbuds ni memang sesuai untuk anda. Ditambah dengan IPX4 yang ada dekat sini, bateri dia saya boleh katakan not bad lah. Boleh tahan dalam 4 jam lebih ke 5 jam macam tu untuk penggunaan. Kalau anda pasang dengan volume yang tinggi-tinggi mungkin tak dapat pas. Tapi kalau anda pasang dengan volume sederhana, boleh je kadang-kadang mungkin dapat lebih. Dan yang menarik juga dengan harga macam ni, anda dapat USB Type-C kat sini kan. Dia punya ni earbuds dia, okey. Dengan sonic gear dia kat sini, dia punya size dia tak adalah terlalu besar, tak adalah terlalu panjang. Echo dia kat sini just ngam-ngam je kan. Not bad. Tapi saya tak tahulah kalau anda minat tak earbud macam ni kan. Yang boleh katakan harga bajet. Cuma dia punya design tu tak adalah nampak mewah sangat, just nice lah. Tapi dia punya sound dia, sound dia bassy kat sini. Tinggalkan komen kat bahagian bawah.